Tak ayat dia lebih santai ke, lebih teknikal ke atau ikut format tertentu, memang boleh. Kita nak jawapan dia untuk budak 6 tahun pun boleh. Untuk bapak budak umur 36 tahun pun boleh. Untuk atuk budak tu umur 60 tahun pun boleh. Google tak boleh buat macam tu. Contoh, kalau anda type jadual belajar untuk SPM, maka Google akan bagi senarai artikel yang mungkin mengandungi jadual contoh yang orang lain dah buat. AI pula boleh terus susun jadual tu ikut masa free anda dan boleh ubah pula jadual tu kalau anda kata nak belajar lebih panjang atau lebih pendek. Jadi tool sebegini sangat powerful. Seolah-olah macam kita ada pembantu peribadi. Jadi anda nampak tak yang Google dengan AI ni bukanlah berlawan sesama sendiri. Ramai orang silap ingat AI ni nak ganti Google. Sebenarnya kedua-dua ni macam saling melengkapi. Google pun dah masukkan AI dalam enjin carian diorang yang dipanggil Google Gemini, Bard dan sebagainya. Sebab diorang pun tahu yang masa depan carian ni bukan setakat link tapi jawapan yang terus berguna. Cuma jawapan tu kena betul lah. Jadi kalau anda nak fakta yang tepat, berita terkini atau nak pastikan sumber datang dari mana, anda gunalah Google Search. Tapi kalau anda nak penerangan ringkas tentang sesuatu topik, nak cari idea, nak buat konten, nak draft ayat, nak draft surat, nak buat poster, nak tulis ucapan, anda gunalah AI. Jadi kalau anda nak belajar buat benda-benda ni guna AI untuk mudahkan tugasan anda, saya ada banyak training program untuk anda. Semuanya online, jadi anda boleh tonton di mana-mana saja pada bila-bila masa. Akses anda akan dapat sampai bila-bila untuk tonton video-video ni. Link saya letakkan dekat bawah. Sekarang saya nak tanya anda balik. Kalau anda nak cari apa-apa benda sekarang ni, anda akan guna AI ke atau guna Google Search? Atau kedua-duanya sekali? Cuba komen dekat bawah sebab saya memang nak tahu cara anda menggunakan kedua-dua teknologi ni.